Tengah saya berhenti surau sebab sakit perut. Tengah basuh baru sedar tak ada sabun. Saya basuh cuci guna air. Saya nak solat. Lepas tu tangan saya ada bau tahi. Saya tak cakap nak basuh dah. Bau juga. Jika kita sudah cebok najis, kemudian kita sudah bersihkan sungguh-sungguh. Kecil. Awak tanya awak. Tapi lah. Perasaan ini tahu awak. Kalau nak tanya, jadi bodoh pasal dah. Bodoh semua itu jadi. Tapi ada tanya, kelakar. Allahu Akbar. Sungguh tangan kita ada bau saja dimaafkan. Sah mayat. Yang tak boleh ada dua sifat. Bau ada, warna pun ada kau. Tangan kuning tangan. Faham? Bau pun ada. Tak boleh. Tapi kalau ada satu sifat saja, iaitu daripada sifat yang degil. Contoh, baju kita kena darah. Kita pun basuh. Buh sabuk, tanggal habis dah. Cuma warna darah tu ada lagi. Faham? Bau darah tak ada dah. Pegang tak ada jirim darah. Warna saja ada. Satu sifat saja ada. Dimaafkan. Faham? Sebab tu tak sunat. Dan tidak disuruh. Lepas basuh berak, tiung tangan. Faham? Jangan. Cuma kita basuh je dengan bersih. Nak basuh berak ni gini. Jari tengah. Orang nak basuh dengan tapak tangan. Jari tengah. Faham? Jari tengah ni awak naik gini. Jari ni duduk bawah gitu. Gitu basuh berak. Dengan satu jari. Tepat keluar kat kecek. Bukan besar kipas ni bang. Faham? Oh, sakit. Sorry panggil tu. Cek saja. Mu letak situ mu gonyok. Di sini saja. Ni. Okey. Kita Bingung. tengok. Habisnya bawah ni tangan. Ni akak itu turut buat kepit sini bawah ni. Ajar. Ni. Ni punggung ni. Dubur. Gitu. Tapi biar habis berak dulu. Ni tengah berak. Lak dah. Lepas tu basuh tangan. Ada orang dia kata orang suruh cium. Orang tak suruh. Lama tak suruh. Tak apa suruh cium. Dia pergi cium. Ada lagi. Lepas orang tayak awal dia pada cium tu. Ada lagi ya suruh. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya. Relax je. Baik gaji I boleh back tu.